Dah siap, dah jadi lauknya, kita baru masukkan semua dengan minyak dia. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi tumis darat belacan. Okey, kita nak blend yang ini. Bawang besar kan 2 biji tadi, satu kita mayang, satu lagi kita nak kisar, ya. So bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, buah keras dan serai. Lepas ni kita nak kisar. Ya, so kita masukkan di kapur semua daun. Daun salam dan daun kunyit. So kita akan masukkan yang kita kisar ni tadi. Okey, kita tumis jap. Okey, kita nak masukkan air daripada blender ni. Jangan buang ya. Sayang. Ini cara-cara orang lama. Masukkan air ya. Saya nak masukkan kunyit. Saya pakai kunyit serbuk ya. Saya hari-hari setiap kali saya masak, saya akan explain kenapa saya pakai kunyit serbuk. Kalau you kat rumah ada kunyit hidup, pakai kunyit hidup. Jangan kan Kak Zaidah kata blender kuning kan tak pakai pula sekarang. Alright, sementara kita nak tunggu dia ni ataupun dia pecah minyak, saya nak chop. Kalau puan tak ada chopper, puan pakai blender. Kita nak chop lada hijau dan lada merah. Puan nak buang biji, silakan. Saya tak buang biji sebab pada saya cantik kalau ada biji-biji lada sikit kat dalam lauk. Terpulang. Saya letak sikit air supaya dia tidak kering sangat. Okay, kalau puan nak tumbuk pun boleh. Kalau tak adalah chopper ni, kan nak beli pula chopper. Tak ada chopper tak jadi pula lauk ni. Okey, Kak Zaidah sekali saya nak masuk garam. Kak Zaidah masuk asam keping awal supaya dia keluarkan asamnya lebih cepat. Kalau puan masuk waktu dia dah mendidih baru masuk asam keping, nanti kita nak rasa asam tu agak lama sikit. So, bila kita tumis, kita nak keringkan air tu puan. Kalau puan tak keringkan air tu masa menumis, nanti lauk puan tak tahan lama. Dia mudah basi. Okey, Kak Zaidah nak masukkan ayam dulu ya. Ayam. Saya masak sekarang ni 2 ekor ayam, ya. Selebihnya kita masak di belakang. Okey, kita balik-balik. Alright, kita nak masukkan buah tomato. Kita balik-balik sekejap. Tambahkan sedikit air, ya. Kalau you rasa you nak berkuah pun boleh. Kalau you nak buat pekat-pekat pun boleh. Kemudian kita kena letak sedikit santan, ya puan. Santan Kak Zaidah tak nak pekat-pekat sangat. Saya cari sikit. Ya. Kita tambah air. Kita biar sikit sampai dia mendidih. Ayam dah masak, jadi kita tak perlu risau apa-apa. Kita nak letak minyak sekejap. Puan boleh je pakai minyak tu. Saya tak boleh pakai minyak tu puan. Nanti ada yang bertanya dekat luar ni. Kita tumis darat dalam kuali yang lain ya. Okey, kita tunggu ni panas. Kita nak tumis ni dulu puan. Bawang besar ya, yang kita hiris. Tumis sampai dia macam nak buat bawang goreng tu. Ya. Okey, dia dah mula nak coklat, Kak Zaidah nak masukkan semua lada ni. Ni. Ya, lada merah dan lada hijau. Kita tumis sekejap lagi ya sampai lada ni masak puan ya. Lada ni kena masak sebab kita nak siram atas lauk, dah tak payah tunggu lama. So yang ini kena masak puan. Kalau tak masak kan sakit perut makan. Ya, okey, kita tumis lagi. Okey, saya nak masuk belacan sekarang. Kita nak masukkan belacan. Okey, masuk belacan, kita tumis sekejap. Tak payah goreng, tak payah bakar sebab kita goreng dia dah ni. Dah siap, dah jadi lauknya, kita baru masukkan semua dengan minyak dia. Buka api sekejap, balik-balik. Ini bau tumis darat. Kita tunggu dia mendidih dan kita tutupkan api. Tak perlu didihkan lama, ya. Alhamdulillah dah pun masak lauk kita. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu tumis darat belacan buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.